Sah atau tidak puasa kita jika lupa niat pada malam hari? Bagus. Lepas tu suruh tanya soalan. Tak ada rugi apa pun. Betul tak? Dia nak puasa esok, tak ingat nak niat malam. Faham? Bila dia teringat pukul 10 pagi esok. Faham tak lagi? Hei, tak ingat niat semalam. Pukul 10 pagi dah. Sah tak kalau nak niat ke 10 tu? Sah. Tu suruh tanya. Mana tu? Puasa sunat. Kamu tanya puasa apa? Tak tanya puasa apa? Kau jawablah puasa sunat. Puasa fardu tidak sah. Mesti pada waktu malam. Siapa kata malam? Nabi kata. Faham lagi? Nabi kata ke mana? Malam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa tidak niat puasa pada malam hari, tidak sah puasanya esok. Jelas tak lagi? Apa makna malam? Tengoklah kaum Arab, makna lail min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Arti malam dari maghrib sampai subuh. Antara maghrib sampai subuh itulah malam. Mana-mana waktu tu mau niat, sah. Subuh dah, Allahu akbar, baru nak niat, tidak sah. Tengah buka puasa 3 Ramadan, puak makan kepala ikan. Dalam hati niat, sah. Tengah minum air cendol lepas terawih. Tengah suak cendol, niat puasa esok, sah. Naik motosikal, nak pergi rumah Pak Long, pukul 11 malam lepas terawih. Niat esok puasa, sah. Sebenarnya tu malam. 5 minit lagi nak masuk subuh, niat puasa, sah. Orang masuk subuh dah, baru niat puasa, tidak sah. Kerana bila masuk waktu subuh, tidak lagi ada waktu malam, dikatakan siang. Okey? Ada pun puasa sunat, dah ada masalah. Walaupun siang, boleh puasa, boleh niat. Pukul 11 pagi, teringat nak puasa hari Khamis. Atau sunat-sunat tertentu. Pukul 11 aku nak ni, ada ingat nak niat puasa hari Khamis hari ni. Pukul 11 kita niat, sah. Dengan syarat, belum makan. Niat sebulan. Siapa yang niat sebulan malam pertama Ramadan, aku berniat puasa seluruh Ramadan tahun ini kerana Allah, esok wajib pula niat. Tapi malam yang dia tak ingat niat, sah puasa. Situ beza. Faham tak?